Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam channel Cikgu Azwa. So, untuk kali ini kita akan sambung lagi permainan kita. So, kita akan meneruskan topik tambah dan tolak dalam unit jisim. Tambah dan tolak melibatkan jisim, di mana melibatkan pertukaran unit, gram dan kilogram. Baik, untuk kali ini cikgu nak gunakan buah berbentuk heksagon ni. Ya. So, kita akan gerakkan dadu kita. Kita akan lihat apakah yang tertera di sini. So, kita akan dapat di bawah dadu ni 4. So, cikgu perlu gerakkan 4 lah. 1, 2, 3, 4. So, cikgu akan berada di sini. Dan kita akan pergi kepada soalan yang keempat. Okey, ini soalan yang keempat. 6 kilogram tambah 800 gram bersamaan dengan, so kita nak murid-murid perlu tukarkan kepada unit gram. Sebelum tu, kita perlu tahu kilogram ke gram. Murid-murid perlu darabkan dengan 1000. Manakala gram ke kilogram, murid perlu bahagikan dengan 1000. So, kalau kita lihat di sini, murid perlu memberi jawapan dalam gram. Jadi, 800 gram ni kita tidak perlu melakukan pertukaran unit lah. Kita perlu tukarkan 6 kilogram kepada gram. Okey, kita mulakan. So, 6 kilogram kita nak tukarkan dia kepada gram. So, kilogram kepada gram kita darabkan dengan 1000. So, 6 kita darabkan dengan 1000. Kita akan dapat 6000. 6000 gram. Kita dah dapat di sini 6000 gram. Kita tambahkan dengan 800 gram. Macam biasa kita buat bentuk lazim. So kita akan dapat 6800 gram. 6800 gram. So jawapan yang paling tepat ialah di 6,800 gram. Okey, jom kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita kembali kepada kita punya dam ular tadi. Tadi cikgu berada di soalan yang keempat. Jom kita buat gerakan dadu lagi. Okey, 2. Cikgu nak gerakkan 2. 1, 2. So, cikgu kena jawab untuk murid-murid soalan yang ke-6. Ini soalan yang ke-6. Untuk soalan yang ke-6 tadi ni, seperti yang cikgu dah tunjukkan latihan siri yang pertama, murid perlu ingat bagaimana pecahan kita tukarkan kepada perpuluhan. Carta ini, murid-murid perlu ingat. 1/4 bersama dengan berapa, 1/5, 1/8 dan sebagainya. Yang ini dapat membantu murid-murid menjawab soalan dengan lebih mudah. Okey, kita lihat di sini 1/8. 1/8 bersamaan dengan 1 perpuluhan, sifar perpuluhan 125. Kemudian depannya ada nombor bulat, so kita tambahkan sahaja nombor bulat tersebut. So kita akan dapat 9.125 kilogram. Tapi sebelum tu kita kena lihat dulu soalan ni nak kita beri jawapan dalam unit kilogram. So kita jangan tukar nombor bercampur ni. Yang murid perlu lakukan ialah 400 gram tukarkan kepada unit kilogram. So, kilogram kepada gram, murid perlu darabkan dengan 1000. Manakala gram ke kilogram, murid perlu bahagikan dengan 1000. Okay, so dekat sini 400 gram. 400 gram. Tukar kepada kilogram, murid perlu bahagikan dengan 1000. Yang 400 ni, 400 gram bahagikan dengan 1000. So, kita perlu gerakkan titik sahaja sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. So, kita akan dapat sifar perpuluhan 4 kilogram. Baik, sekarang unit kita dah sama. So, murid hanya perlu tambahkan sahaja 9.125 kilogram
tambah dengan 0.4 kilogram. Untuk menyelesaikan operasi tambah dan tolak, titik perpuluhan mesti berada sebaris. 125 tambahkan dengan 0.4. Okey. 5. Okey, so kita akan dapat jawapan dia 9.525. 9.525. So, B adalah jawapan yang paling tepat. So, kita nak bermain lagi tak? Kita pergi dulu sebab kita baru jawab 2 soalan. Jom kita cuba lagi untuk soalan lain pula. Kita kembali kepada kita punya dam tadi. Dam ular kita. Okay, cikgu nak gerakkan dadu cikgu. Okay, cikgu dapat 6. So, biasa dalam permainan ni kita kena ulang 2 kali kan. Tapi tak apalah. Untuk kali ni cikgu nak sekali je. Cikgu biarkan saja 6. Cikgu nak gerakkan 6. Tadi cikgu berada di sini. Kita gerakkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, cikgu akan berhenti di sini. Sini tak ada soalan. Cikgu gerakkan lagi lah. Dadu cikgu. 1. Okey, cikgu gerakkan dadu cikgu. So, kita akan pergi ke soalan ke-16. Jadi, cikgu perlu gerakkan cikgu punya pada, cikgu perlu naik tangga. Kita akan pergi kepada soalan yang ke-16. Okey. Okey, ini soalan yang ke-16. Soalan ke-16 ada pecahan, perpuluhan dan nombor bulat ni melibatkan operasi tolak. Dan kita ada pecahan di sini. Apa yang murid perlu lakukan? Kita kena ingatlah 1/4 tu apa dia punya pecahan dia. 1/4 bersamaan dengan 0.25. Ingat kita punya carta tu ya. 1/4. So, cikgu tulis kat sini. 0.4 sama dengan 0.4 pula. 1/4. 1/4 bersamaan dengan 0.25. Okey. Kita lihat di sini yang ni unit kilogram, yang ni unit gram. Tapi jawapan yang kita nak adalah dalam unit gram. So, yang ni murid tak perlu set lah. Kita tukar yang mudah dulu. So, kilogram kepada gram. Ingat tak formula tu? Kilogram ke gram. Darab dengan 1000. Gram ke kilogram bahagi 1000. 1.2 kilogram kita nak pergi ke gram, kita perlu darabkan dengan 1000. So, murid perlu gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali. So, gunakan yang lain lah. Mudah sikit murid nak lihat. 1, 2, 3. So, kita akan dapat 1200. Okay, so, selesai yang ini. Kita dah tukarkan dia kepada unit gram. Yang ini pula. 1/4 tadi. 0.25. Kemudian ada 8 dekat sini nombor bulat ni. So, kita akan dapat 8.25 kilogram. Ni baru kilogram ni. Belum tukarkan dia kepada gram lagi. Okey, ni kita lihat kilogram ke gram darab dengan 1000. So, murid perlu gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. So, kita akan dapat 8.250 gram. So, ini kita dah dapat unit gram, dah dapat unit gram, dah dapat unit gram. Apa yang perlu murid lakukan ialah kita perlu melakukan operasi tolak. Kita buat yang ni dulu. 8.250 gram. Kita tolakkan dengan 1.200 gram. 5. Tambah pula cikgu buat. Okey. Tolak. 2 tolak 2. 8 tolak 1. 7. So, kita dah dapat sini. Tapi ada satu lagi. Ada satu lagi yang murid perlu tolak. So, kita salin semula 7,050 gram ni. Tolakkan dengan
908 gram. Okey, sifar tolak 8 tak boleh. So, kita pinjam di sini. 10 tolak 8, 2. 4. Sifar tolak 9 tak boleh. Pinjam. 10 tolak 9, 1. Okey, 6. Jadi jawapan dia 6,142. So, mana jawapan yang paling tepat? Ya, jawapan yang paling tepat ialah A. Okey, jom kita cuba lagi pada soalan lain pula. Okey, mana buah cikgu tadi Buah cikgu soalan 16 tadi dah ada kat sini. So, cikgu dah nak habiskan penamat. Kita buat putaran lagi lah. Kita buat putaran sekali lagi. 1. Cikgu dah 16. 1. Ni kalau dah ada ular ni apa yang biasa kalau kita main kalau ular kita kena turun. So, cikgu turun dekat sini. Kita akan pergi kepada soalan yang ke-14. Okey, jom kita lihat soalan yang ke-17. 14. Soalan 14. Okey, ini soalan 14. Okey, dekat sini berbeza sikit daripada soalan sebelum ni. Dia melibatkan operasi tambah dan tolak, gabungan operasi iaitu tambah dan tolak. Dan kita nak jawapan dalam 2 unit di sini. Kilogram dan gram. Okey, so sekarang ni murid perlu lihat dulu. Kita perlu selesaikan dulu operasi di hadapan dulu. Operasi tolak. 9,000, 10 tolak 720 gram. Macam biasalah yang ni murid perlu selesaikan dalam bentuk lazim sahaja. 720 gram. So, kita tolakkan dia. 1 tolak 2 tak boleh. So, kita pinjam sini pun tak boleh. Ini 8. Kita dapat 11. 11 tolak 2. Kita dapat 9. 9 tolak 7. 2. So, kita akan dapat 8,290 gram. Okey. Sebelum tu, dekat sini ada 8,290 gram dalam unit gram. So, untuk murid kenal pasti untuk kita tukarkan dia kepada unit kilogram dan gram. Kita tahu bahawa 1 kilogram bersamaan dengan sama dengan 1,000 gram. Di sini kita ada 8,290. So, kita ada 8,000 dekat sini. So, kita ada 8 kilogram. So, baki dekat sini ialah 290 tu adalah gram. So, kita pisahkan dia. Sangat mudah untuk kita pisahkan dia. 8 kilogram. Yang ni 290 gram. Ini cara kita untuk pisahkan dia. Ya, 1,000 ni 8,000 ni 8 kilogram. 8,000 gram 8 kilogram. Sebab 1 kilogram mewakili 1,000 gram. Ini cara dia. Kemudian kita dapat saja jawapan ni, kita perlu tambahkan dengan 5 kilogram. Cikgu salin semula dekat atas ni. 8 kilogram 290 gram tambahkan dengan 5 gram. So, dekat mana 5 gram? Murid-murid jangan letak dekat sini. Jangan letak dekat unit gram ni. Kita letak dalam dekat unit kilogram. Macam ni. So, kita akan dapat 290 gram. 9 tambah 5. 9 tambah 5. Okey, jom kita pergi kepada soalan yang ke-14. Okey, ini soalan 14. Okey, sini berbeza sikit, dia melibatkan gabungan operasi tambah dan tolak. So, seperti biasa, murid selesaikan dulu operasi tolak dulu yang di hadapan ni. 9,000 10 gram tolak dengan 720 gram. Kita tolakkan ni dulu. Okey. 11 tolak 2, 9.
9 tolak 7, 2, ni 8. Okey, so murid dapat 8,290 gram. Tambahkan dengan 5 kilogram. Baik, sebelum tu kita lihat di sini jawapan yang murid-murid perlu beri ialah dalam 2 unit, kilogram dan gram. Jadi kita lihat di sini, murid dapat di sini 8,290 gram. Kita tukarkan dulu dalam unit, kilogram dan gram. So kita murid ingat kembali formula di mana kilogram kepada gram kita perlu darabkan dia dengan 1,000, manakala gram ke kilogram kita perlu bagi dengan 1,000. So sini kita ada dalam unit gram. Bagaimana kita nak tukar kepada kilogram? Kita perlu bagikan dengan 1,000. Okay, kita bagikan dulu. Cikgu buat kat sini 8,290. Kita bagikan dengan 1,000. So kita akan dapat sini 8. So kita akan dapat 8 kilogram. So baki ni ialah gram. 8 kilogram 290 gram. So kita dapat ada kat sini dah. Kemudian soalan seterusnya murid perlu tambahkan dengan 5 kilogram. So 5 kilogram ni di mana kita nak letak? Kita perlu letakkan di unit yang sama. Ni. Sini 5 kilogram. So kita tambahkan dia. So kita selesaikan dia. 8 tambah 5. Kita akan dapat 13. So jawapan dia adalah 13 kilogram 290 gram. 13 kilogram 290 gram. Okey, itu saja daripada Cikgu Azwa. Mudah-mudahan dengan beberapa contoh soalan yang telah cikgu tunjukkan, murid dapat memahami bagaimana berlakunya pertukaran unit gram ke kilogram dan menyelesaikan operasi tambah dan tolak jisim. Bye-bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.